Assalamualaikum, Abu. Apa khabar? Sihat? Waalaikumsalam. Sihat. Alhamdulillah. Tengok tu ada ketam lah. Mesti ditinggalkan anak-anak di atas pasir tu kan? Kesian anak-anak dia. Hai ketam. Mana dia ada tinggalkan anak dia, Bu? Mari aku ceritakan macam mana haiwan-haiwan ni jaga anak-anak. Kalau nak tahu, seekor ketam akan menyimpan telur-telurnya di bawah badannya. Ini untuk memastikan telur-telurnya selamat dari serangan musuh yang ada. Selalunya kita nampak kan ada bulat-bulat di tepi pantai tu. Nak tahu tak itu apa sebenarnya? Tahukah anda ketam-ketam akan memakan pasir untuk mendapatkan nutrisi semula jadi? Selepas habis makan, dia akan buang ke belakang dan bentukkan berbola. Sebab itulah kita sering terlihat berbola kecil ini di tepi pantai. Oh, baru aku tahu. Rupanya ketam-ketam ni simpan telur bawah badan rupanya. Ya, betul. Sebenarnya terdapat pelbagai cara haiwan-haiwan ini melindungi anaknya daripada musuh. Sebagai contoh, kanguru menyimpan anaknya di dalam kantung, kucing memberikan susu kepada anaknya dan buaya menyimpan anaknya di dalam. Wah, macam tu cara-cara haiwan menjaga anaknya. Haiwan pun sayang pada anak-anaknya kan? Mestilah. Haiwan juga sayang pada anak-anaknya. Ia untuk memastikan spesiesnya kekal dan tidak pupus. Abu, dah pukul berapa ni? Jom kita ke masjid tunaikan fardu maghrib kita. Nanti kita sambung sembang lagi. Okey? Okey. Nanti sambung lagi ya. Jom kita solat dulu.